Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan pada semua yang hadir pada hari ini untuk bersama dalam perbincangan kita istighfar untuk kenal diri, ya, istighfar untuk kenal diri. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang mulia ini kita dapat bersama, ya, dan kita sama-sama boleh mulakan sesi kita dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. So, ucapkan terima kasih pada semua sahabat-sahabat yang berada di Zoom, yang berada di media sosial yang ada sekarang. Saya harapkan semua jelas dengan suara saya, boleh respon jelas visual dan audio. Sebelum kita teruskan sesi kita 2-3 minit lagi, kita akan bersama dengan sahabat-sahabat kita yang lain yang mungkin dalam perjalanan. Dalam tajuk kita istighfar untuk kenal diri dalam siri BDI, ya, bangkit dengan istighfar, program 14 hari, dan pada hari ini kita teruskan lagi perkongsian bersama insya-Allah. Ya, jadi dijemput pada semua sahabat-sahabat untuk kita ingin mengambil kesempatan pada malam ini, iaitu kita nak melihat bagaimana kenal dan tazkiyah diri, ya, kenal dan tazkiyah diri berdasarkan kepada istighfar yang kita ucapkan. Bagaimana apabila kita melihat kepada doa Nabi Adam, doa para nabi apabila mereka ini kenal diri, ya, dan melakukan tazkiyah diri dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terima kasih kepada semua yang membalas jelas daripada mana? Daripada Nur Faiz Abu Saman, Zul Muhammad, Kak Yah. Terima kasih. Jelas daripada lokasi masing-masing, ya. Okey. Daripada Soromban Maklong. Okey, terima kasih Maklong. Ros daripada Ceras, Port Dickson. Okey, terima kasih. Terima kasih sudi bersama pada malam ini. Slide yang saya gunakan di atas sana itu pun nanti boleh. Ada daripada Brunei. F Swench. Susah saya nak sebut nama tu.